dan dia antara yang membantu JAKIM untuk develop dia makan banyak lah. Sekarang ni MACD diketuai oleh seorang Melayu Radion Nisindai dari Kuala Pengalaman yang dia mempunyai banyak kan? Ada ni ke? Ada. Ni belum? Ni. Okay. Dah. Okay, thank you. Dia punya ketua tu dia memang CEO ke apa? Ha? CEO lah. Manager dia punya GM. Dia punya orang nombor 1 lah. Dia orang Felda, Venezuela. Dan dia ada pengalaman di Hong Kong, dia ada pengalaman di negara Arab, dan dia seorang yang sangat pemurah dan juga memahami tentang ekonomi orang lain. So, antara fakta yang menarik yang anda dapat, ketika mana dia orang kena boycott, dia orang punya bisnes dah turun orang. Tapi dia still lagi dia tak stopkan dia punya CSR. Dia tak kurangkan dia punya CSR atas dasar untuk membantu masyarakat. Dan kita tak tahu sebenarnya banyak info berkaitan dengan MACD. Antaranya ialah dia bagi sijil kemahiran secara percuma pada orang untuk belajar, dan selepas habis belajar tamat dia sama level dengan SKM, dia boleh serap bekerja dengan MACD. Itu antara contohnya. Dia punya ada rumah hospital dia banyak membantu masyarakat. Dan dia banyak support kepada rumah-rumah anak yatim. So program CSR dia juta setiap tahun. Dan dia punya zakat dia pun juta dalam beberapa tahun kan, 7 juta dalam beberapa tahun. So sebenarnya ana rasa tak kekok lah kalau kena maki hamun, sebab kita faham kita ada objektif. Sebab apa kita makan dekat MACD, bukan kita nak kempen semua orang datang MACD makan, tak. Kita just nak menyatakan bahawa tak ada masalah dari segi hukum dan dari segi sosial untuk kita hadir ke MACD makan sama seperti KFC, dasar dan lain-lain. Jadi itulah anak share. Dia ada macam-macam program yang sangat menarik kalau kita rajin cari. Kita rasa Ada share dalam media. share Belum lagi. anda tengah target untuk menjadi penasihat syariah dia. Itu boleh kira. Dapat sokongan daripada Dr. Hadi, insya-Allah boleh. So itulah sebab apa kita mesra dengan MACD. Kemudian sahabat-sahabat hadir pada malam ni, alhamdulillah. Tujuan utama kita buat kat sini sebab kita nak dekat dengan Masjid Madani. Ketika mana ramai orang memburukkan Masjid Madani dan orang tak highlightkan kepentingan masjid ni, mereka hanya fokus kepada kenapa kuil itu tak diruntuhkan, kenapa kita bermesra dengan kuil. Itu adalah aspek yang sebenarnya tak bercanggah dengan praktis kita sejak dulu. Dia selama berapa banyak kuil yang kita dah pindahkan, kita tak runtuh, kita tak buang, kita tak musnahkan, kita pindahkan.